Hai semua, pernah tak anda tengok tulisan Jawi dan rasa macam pening sikit? Hari ni kita akan bongkar satu petua yang sangat-sangat mudah yang akan ubah terus cara anda pandang tulisan Jawi. Percayalah, konsep ni bukan saja bijak, tapi seronok gila nak ingat. Jom kita mula. Cuba anda perhati betul-betul bila baca tulisan Jawi. Mesti perasan kan, ada huruf yang elok je bersambung, tapi tiba-tiba, ada satu huruf yang macam duduk asing-asing, ada ruang kosong. Kenapa macam tu Salah type ke? Sebenarnya tak. Itu memang disengajakan. Dan ada satu peraturan yang sangat menarik di sebaliknya. Dan kunci untuk faham semua ni, senang je. Kita guna satu konsep, huruf sombong. Ya, betul. Kita akan bagi personality dekat huruf-huruf ni. Dan percayalah cakap saya, lepas ni memang auto lekat dalam kepala. Okey, jadi apa benda huruf sombong ni? Senang cerita, ia gelaran manja untuk huruf-huruf yang tak nak bersambung dengan mana-mana huruf yang datang lepas dia. Cuba bayangkan, dia macam orang yang perlukan personal space. Bukanlah dia betul-betul angkuh, tapi ini cara paling senang untuk kita ingat peraturan penulisan dia. Baik, jadi siapa agaknya watak-watak yang sombong dalam dunia Jawi ni? Jom kita berkenalan dengan geng ni satu persatu. Dan berita paling baik sekali, korang cuma perlu ingat 7 huruf je. Ya, 7. Bukan 17, bukan 70, cuma 7. Bila dah kenal 7 watak ni, percayalah, seluruh sistem tulisan Jawi akan nampak jauh lebih mudah. Inilah dia 7 huruf yang dimaksudkan. Alif, Dal, Zal, Ra, Zai, Waw dan Va. Ingat je macam ni, bila jumpa salah satu dari geng ni, dia okey je nak bersambung dengan huruf sebelum dia. Tapi dengan huruf yang datang selepas dia, memang dia akan tinggalkan ruang. No chance. Okey, kita dah kenal 7 huruf tadi kan? Tapi dalam geng ni, ada satu lagi watak. Watak yang ni, dia punya sombong tu memang level lain. Boleh kata dialah juara segala juara. Kalau yang 7 tadi tu cuma sombong dengan huruf selepasnya, yang seorang ni, dia memang betul-betul antisosial. Tak suka bergaul langsung. Dia lebih selesa bersendirian. Dan inilah peraturan emas dia. Dia tak nak bersambung dengan huruf sebelum atau huruf selepas. Langsung. Bayangkan dia macam sebuah pulau persendirian. Tak kisah apa pun yang ada di sekeliling dia, dia tetap akan berdiri sendiri. Dan gelaran juara kesombongan itu jatuh kepada Hamzah. Tengoklah bentuk dia pun. Kecil, comel dan sentiasa sendirian. Kan senang nak ingat, Hamzah memang tak suka diganggu. Jadi kalau kita dah ada 8 watak yang sombong, 7 yang tadi campur si juara Hamzah, apa jadi dengan huruf-huruf yang selebihnya? Yang lain-lain tu kita panggil mereka huruf mesra. Dekat sini kita boleh nampak beza dia dengan jelas. Huruf sombong ni, dia cuma akan sambung dengan huruf di belakang dia. Macam pandang ke belakang je. Tapi, huruf mesra ni pula, dia macam kawan baik kita semua. Dia akan sambung tangan dengan huruf sebelum dan juga selepas. Senang cerita, kalau huruf tu bukan salah satu dari 8 watak istimewa tadi, sahlah dia tu mesra dan akan bersambung. Okey, memang seronok kita bagi personality dekat huruf-huruf ni kan? Tapi persoalan pentingnya, macam mana semua ni boleh bantu kita? Sebenarnya, inilah jalan pintas untuk anda membaca dan menulis Jawi dengan lebih yakin. Proses dia mudah gila. 1. Masa tengah membaca, terus scan dan cari mana-mana huruf sombong. 2. Bila dah jumpa, terus ingat peraturan dia. Dia ni takkan sambung ke depan. Dan 3. Anda boleh terus baca tanpa ragu-ragu. Sebab sekarang anda tahu yang ruang kosong tu bukan salah eja, tapi memang perangai huruf tu. Jadi, inilah rumusan paling penting. Jurang atau ruang kosong dalam tulisan Jawi tu bukanlah satu kesilapan. Anggap je ia macam sifat peribadi atau perangai huruf tu. Bila anda ingat personality sombong ni, insya-Allah anda akan sentiasa ingat peraturannya. Senang kan? Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Bila kita kaitkan benda yang nampak teknikal macam huruf ni dengan personality, adakah ia sebenarnya buat proses belajar tu jadi lagi mudah, lagi seronok? Mungkinlah kan teknik kreatif macam ni boleh kita guna untuk belajar macam-macam lagi benda lain. Fikir-fikirkanlah.